bila benda tu tak betul, orang yang kita fitnah tu, dia punya dosa pergi kat kita, pahala kita pergi kat dia. Orang Satu peringatan yang bagus daripada Datuk Rosyam bahawa netizen ni juga kena berjaga-jaga. Platform ni bukan hanya untuk orang Islam saja. Kami menyediakan tempat yang betul, tempat yang cantik, yang selesa. Tan Sri Tony pun tak masuk Islam. Walaupun dia salah satu pemegang saham juga dalam tu daripada Asia kan. Gaya hidup Islam ni boleh digunakan oleh gaya hidup ni oleh setiap masyarakat dunia ni. Sebenarnya dalam hidup kita harus close up sikit. Assalamualaikum kepada anda semua. Selamat datang ke episod terbaru Kopi Bersama Ikhlas yang dibawakan khas oleh ikhlas.com, sahabat anda. Episod yang seterusnya pada hari ini, kita juga kedatangan dua tetamu yang sama jugalah. Bukan Tak nak balik sebab banyak sangat kita nak borak pasal ikhlas.com. Okay. Jadi hari ini kita bersama dengan CEO ikhlas.com, Ikhlas Kamarudin, dan juga penasihat advisor kita, Datuk Rosyam Nor. Tu lama sangat tu. Takut macam garang sangat. Jangan garang-garang, Datuk. Saya tak garang pun. Okay. Macam saya dapatlah DM banyak macam, apa Tika kerja dengan Ikhlas? Ikhlas tu apa? Jadi macam mungkinlah kita nak tahu macam mana penubuhan mula-mula ikhlas.com. Okay. First kali Ikhlas tu semua di sini. Uish, hati. Dia semuanya bermula di sini. Okay, jadi story dia basically kisah dia agak menarik lah sebenarnya, dan juga kisah ni macam mana benda tu boleh dinamakan ikhlas.com tu juga agak menarik juga. Jadi sebenarnya saya kerja dengan Asia. So saya kerja dengan Asia dah lama, sekitar 7-8 tahun sebelum penubuhan ikhlas.com ni. Jadi ada satu hari tu Datuk Kamarudin dan juga Tan Sri Tony Fernandez dia memanggil saya untuk satu meeting. Dalam meeting tu mereka menyampaikan hajat lah bahawa diorang ni nak diorang nak menubuhkan satu syarikat ataupun satu department umrah dan juga Islamic travel. So masa tu saya duk fikirlah, kenapa diorang ni duk minta saya pula yang uruskan benda ni. Rupa-rupanya Tony ni tahu saya pernah pergi pondok. Jadi Tony lah tahu. Saya pun tak tahu lah, tapi dia kuat bahan saya. Saya pergi pondok, dia cakap religious boy. Kita ni try to be lah. But kita semua tahu yang kita banyak dosa. Tak tahu lah Datuk Rosyam macam mana lah. Tapi sorry tu apa Tengok dia dah garang balik. Saya terpaksa usik dia sikit. Muka dia tengah macam marah dengan saya pula. Marah. Konsentrate ni kan. Minum duduk. Nak minum dah. Nak tahu juga penubuhan ni macam mana. Dia macam seriusnya. Mungkin Tan Sri Tony nak dia bertaubat kot. Okay, tapi sebenarnya Tan Sri Tony dia pernah baca Quran. Wow. Saya ada gambar dia, nanti boleh tengok gambar tu. Tapi him and Datuk Kamarudin panggil saya, dan perbicaraan tu kita bincang pasal syarikat umrah ni dengan Islamic travel ni. Saya tanya dengan dia. Saya cakap dengan dia, dengan Datuk Kamarudin, saya cakap you guys want umrah company ke or Islamic lifestyle company? Tony seperti biasa lah, jawapan dia memang cukup emas lah. Surprise me. Saya pun macam surprise. Okay lah, no tahun problem. Bila tu? Ini pertengahan 2019. Masa COVID lagi ke? Sebelum COVID. Ni COVID tak wujud lagi. Ni sebelum 2019, masa tahun 2019. Dalam pertengahan lah. Dalam pertengahan macam tu. Lepas tu bila dia cakap surprise me tu, saya tengok muka Datuk Din. Datuk Din cakap you do lifestyle. Datuk Din dia tepat sikit. Straightforward lah. Tony ni dia ada kadang-kadang dia keliru sikit. Dia bukan orang Islam. So dia cakap kat saya surprise me. Dia tahu yang kita lebih tahu. So dia cakap surprise. So saya jalankan satu paper dan saya bentangkan kepada board Asia, dan perkara itu diluluskan untuk menubuhkan satu syarikat lifestyle lah.
pada permulaan tu fasa tu ada 3. Okay, Islamic travel dan juga umrah. Selepas itu kita ke lifestyle dan selepas tu kita masuk ke Islamic economy. Islamic economy ni termasuklah ladang, Islamic finance dan macam-macam lain. Jadi dekat situ kita orang dah create the phases. Macam mana kita nak kembangkan satu syarikat ni. Masa tu nama pun tak ada. Ikhlas.com ni tak ada nama pun. Masa tu kita orang pun tak pasti. So cerita dia semasa tu saya dengan Tony juga nak pergi jumpa dengan masa tu Menteri Agama Mujahid Rawah. Jadi dalam perjalanan tu saya telah bagi saya punya paper kepada Tony. Saya cakap dia okey kita nak jumpa Mujahid Rawah ni. Tony tanya saya cakap kita nak bagi nama apa benda ni? Saya cakap dia saya pun tak sure lah kan. I'm not sure what should we name this company or what should we name this department or this product. Dia cakap you come up with a name lah. Dia cakap I'm not Muslim, I don't know. Dia cakap you should know better. Dia cakap saya berlawak dengan dia. Saya cakap let's call it Ikhlas lah. Dia cakap Ikhlas is a beautiful name. Dia cakap it's my name. So dia pun tergelak-gelak. Dia cakap what is the meaning of Ikhlas? So I explained to him actually Ikhlas ni what it means is to do anything that you can without expecting anything back in this life, in this world. Bila dia dengar tu, dia tengok saya tengok dia, cakap that is our name. So actually I did not choose it. I mean it's some way lah, bukan I cuma suggest secara melawak, tetapi benda tu melekat. Menjadilah. So alhamdulillah masa tu kita pun cari domain ikhlas.com tu. Kita pun pergi bidding, kita menang. Not so cheap, tapi alhamdulillah we have ikhlas.com punya domain tu. And after that is all history lah. Sampai ke sekarang. Betul. Jadi kalau Datuk Rosham sendiri kan tahu pasal ikhlas.com, tahu ke dia bawa AirAsia sebenarnya? Ya, of course saya sebelum saya buat sesuatu tu saya juga mengkaji juga siapa, mengapa, apa semua dan saya tahulah dia memang di bawah AirAsia. So surprisingly tak? Terkejut tak? Ke dah dapat biasalah is a big company dia nak buat Islamic lifestyle? Saya tak terkejut bahawa ini adalah salah satu daripada hala tuju sebuah syarikat penerbangan. Kerana nak pergi buat umrah ni adalah kita memerlukan kapal terbang. Dan juga kita kena lihat bahawa bercakap pasal bisnes bisnes umrah ni adalah bisnes yang begitu besar. Yang satu ketika dulu commercial flight daripada setiap negara tidak memandang langsung kepada bisnes umrah tu. Sebab tu dulu kurang orang pergi umrah kerana tak banyak kapal terbang menuju ke Arab Saudi untuk mengerjakan umrah. Dan sebenarnya umrah ni satu destinasi kalau macam katakan pelancongan contohnya, mereka memerlukan pengiklanan, promosi untuk membuat hebahan kepada satu lokasi tu. Tapi umrah tidak. Kerana umrah ni setiap manusia yang bergelar Islam tu dia nak pergi ke tanah haram. Betul. Jadi ini satu prospek yang begitu besar. Dan bila satu syarikat yang begitu kuat, syarikat penerbangan begitu kuat di dalam dunia, Asia ni satu syarikat penerbangan tambang murah yang sudah 15 tahun memenangi Skytrack. Low cost airline. Jadi dia harus memikirkan hala tuju dia dalam perniagaan. Dan apabila Asia memilih untuk melakukan penerbangan untuk bukan umrah ni, ianya satu benda yang saya rasa begitu tepat. Kerana negara kita negara Islam. Negara kita terlalu ramai orang Islam yang memang destinasi mereka, orang Islam tu di antara ultimate destinasi dia adalah untuk pergi mengerjakan umrah. Jadi saya tidak terkejut itu berlaku kepada satu syarikat yang mempunyai wawasan yang begitu besar. Okey, kalau kita tahu Datuk Rosham dah lama dalam industri kan, perfilman, selalu nampak kat kaca Kenapa TV. pilih Roshamno? Aku dah tahu dah soalan dia. Kenapa pilih Roshamno? Kenapa pilih Roshamno? Di antara ramai-ramai kat Malaysia ni, kenapa Datuk Roshamno? Nombor satu saya tahu jawapan dia. Kenapa? Sebab Roshamno tu handsome. Kau ini Datuk menghina. yang cakap. Ini menghina. Gelak tu, nampak gelak tu gelak menghina. Adakah menghina ke apa tadi? Jadi kita tanyalah Datuk Rosham cakap sebab Saya dia baru handsome. cakap diri saya ikhlas. Takkanlah saya nak hina. Sebab nama kau ikhlas. Yalah.
ikhlas sebut 44 kali jadi ikhlas lah orang dia. Kenapa kau pilih aku? Aku sebenarnya tak nak tanya dengan kau. So jadi Cerita ikhlas dia panjang. sebab Kenapa kau handsome pilih ke? dia panjang? Handsome itu Subjektif, adalah mungkin satu faktor lah. Oh, betul lah Datuk. Sedap ke hati. Nak sedap ke hati. Okay, close up sikit. Oh. Hari ni nampak handsome lebih sikit lah. Sebab hari ni datang podcast ikhlas. Gaya hari ni pun So kan. nampak aura ikhlas. Betul. Okay, jadi adakah Jadi soalan tu faktor kedua? Sebenar-benarnya kita kenal ni dengan secara semula jadi lah. Tak ada setting, tak ada set up ke apa. Macam Datuk pernah cakap dulu dekat dalam one of our podcast juga. First kali saya fan lah. Saya fan Datuk lah. Masa Serius lah? saya fan lah. Serius? Serius. Sejak bila lagi? Serius. Filem aku yang kau tengok filem apa Ikhlas? Ikhlas. Susah Ikhlas. jawab. Biar ikhlas. Biar ikhlas. Sebenarnya saya paling suka sekali filem Datuk yang bukan Datuk main lah. Tapi saya memang minat watak-watak yang Datuk pernah bawa. Lepas tu dengan seriousness lah dengan seriousness dengan watak-watak yang bawa. Lepas tu bila Datuk berlakon balik dekat KL Gangster tu, saya nampak lah watak Datuk ni berubah-ubah. Macam-macam jenis watak Datuk boleh bawa. Tapi untuk explain betul-betul kenapa kita pergi dengan Datuk Rosham ni, macam saya cakap lah, pada permulaan tu kita kenal dengan secara natural. Betul, organik. Dan masa tu adalah masa COVID. Masa orang semua tengah mengalami keperitan. Jadi semasa tu Ikhlas.com tak dapat nak buat umrah ni semua. Jadi kita bermula dengan sedekah. Pasal masa tu orang tengah merana. Tak ada kerja, tak boleh keluar rumah, tak boleh apa. Minta maaf saya masa time COVID ni saya enjoy. Pasal saya keluar pergi mana-mana tempat. Saya mandi pulau. Saya pergi bagi barang dekat kampung-kampung yang berbeza. Saya masuk hutan. So orang tengah dekat dalam rumah, tengah depression, tengah apa ni semua. Tetapi kami dapat keluar. Kerana masa tu yalah kita tak dapat buat umrah. Kita kumpul dana melalui channel-channel yang kita ada. Kita telah mengumpul sekitar 1.8 juta semasa tu dalam masa sangat singkat dalam 2 bulan. Kita telah mengagihkan kepada lebih kurang 20 ke 25 ribu keluarga lebih kurang macam tu. Banyak. Dan untuk aktiviti-aktiviti yang dekat Kuala Lumpur tu, saya dapat berhubung dengan Datuk Rosham, beli daripada ST Rosham Mart masa tu. Masa tu dia nak tekan saya harga tinggi sikit apa semua. Betul ke Datuk? Tapi saya cakap, Datuk kena ingat, ST Rosham ni apa dia punya slogan? Slogan dia adalah barang murah tapi quality, volume. Datuk cakap, okeylah Ikhlas, pasal kau cakap macam tu aku bagilah kau harga murah sikit. Alhamdulillah. Dan semasa tu juga ST Rosham dia tak berkira dengan kita. Dia hantar barang tu tanpa charge. Dia hantar barang tanpa charge, dia dah packing siap-siap, dia dah masukkan pukal tu betul-betul apa ni semua, dia hantar barang dekat mana yang kita nak, kita cuma agihkan saja. Jadi dekat situ mulalah perhubungan tu. Dan juga selepas tu ada macam-macam produk yang baru datang lepas tu. Korban lah, zakat lah apa semua. Saya dah mula mengenali Datuk Rosham masa tu. Tapi korban zakat semua ni Ikhlas.com macam share the information through social media lah. Betul, share the information through social media. Tapi masa saya setiap kali saya minta tolong dengan Datuk Rosham ni, dia tak pernah berkira. Pasal dia tahu kita punya direction tu ke mana, dia dan juga kita punya hala tuju ni ke mana. So saya believe yang sebenarnya dia juga ikhlas lah. Dia juga ikhlas daripada segi nak menolong kami. Dan juga daripada segi kita pun bila orang tu ikhlas dengan kita pun ikhlas dengan dia. Dekat situlah hubungan semula jadi tu berlaku. Dan kita pun rasa yang bahawa ada a lot of synergy yang boleh datang daripada hubungan tu. So dekat situlah mula persahabatan tu dan juga mula hubungan ni lah. Dan Alhamdulillah lah
Handsome memang tetap handsome lah. Walaupun umur 57 tahun, kita bagi up sikit. Okay, tapi jangan kembang sangat. Okay, sebabkan lambung juga. Tak apalah. Orang tengok macam mana dia orang ikhlas ke tak ikhlas. Okay, bercakap mengenai kerjaya Datuk Rosyam sendiri lah kan. Dah lama dekat kaca TV, tapi sekarang kan anak-anak muda beralih kepada social media. Ramai yang jadi influencer, ramai yang jadi TikToker, sehingga kan diorang ni pergi ke umrah. Bukan, kita tak tahulah kan apa intention dia nak pergi umrah sebab memang nak beribadah. Tapi pada masa yang sama dia pun juga buat konten social media. Jadi apa pandangan Datuk mengenai hal ni? Ini dinamakan revolusi. Ya. Revolusi dalam kehidupan, mengubah tamadun kehidupan manusia. Kan? Jadi hari ini tak siapa sangka tiba-tiba ada satu revolusi baru, ada satu platform baru yang dinamakan social media. Tak pernah kita terfikir. Betul. Tapi inilah pembaharuan dalam kehidupan. Jadi pembaharuan dalam kehidupan ini merubah kehidupan anak-anak muda khasnya. Bukan anak muda saja, yang dah berumur pun ikut serta. Datuk main social media juga main, kan? semua main social media. Dah berumur ke? Kita dah dia berumur tapi handsome. Jadi bagi saya jadi ini, dia tetap relevan. Betul. Bagi saya ini bukan satu masalah yang besar, kerana kita kena adapt. Bila ada revolusi tu, manusia tu kena adapt dengan revolusi tu. Jadi ini yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seluruh dunia. Jadi bila ada soalan Atika tadi, bila ada influencer ni kena faham macam saya adalah artis, golongan pelakon dinamakan artis dalam platform kami yang dulu. TV, filem apa semua kan. Jadi hari ini tiba-tiba ada platform baru. Jadi golongan artis ini juga telah masuk ke dalam kategori itu juga, diduduk dalam itu juga. Tetapi sekarang ni sudah ada selebriti yang dipanggil KOL, kan, influencer. Itu dinamakan kepada selebriti baru tu. Mereka juga macam artis, tapi mereka dalam bidang mereka. Jadi kalau mereka membuat footages, TikTok ke apa ke saja ada footage dalam social media, bagi saya tidak salah. Kerana kehidupan itu bermula dengan niat. Tetapi footages yang macam mana yang diketengahkan, itu menjadi satu persoalan yang besar. Kalau katakan footages itu nampak memang untuk memberitahu, mengajak, memberi kesedaran macam kita buat ni lah. Macam kita buat ini menggunakan platform social media ni. Kan kita memberikan kesedaran. Tapi kalau mereka pergi ke sana, mereka buat footages untuk memberikan kesedaran, saya rasa tak ada masalah. Kerana tidak boleh melampaui etika mengerjakan umrah, etika dia sebagai seorang muslimin yang pergi mengerjakan umrah, saya rasa tidak salah. Tapi kalau mereka melanggar tu, saya tak berani nak cakap apalah. Itu antara dia dengan Allah lah. Ya, betul. Bercakap mengenai KOL yang macam Datuk Rosyam sendiri kan, kita pun ada juga KOL dekat ikhlas.com kan. Kita ada Datuk Rosyam sebagai penasihat kita, dan juga sebelum ni kita dah bawa Datuk Fiz Fairuz, kita bawa Johan Ashari, kita bawa Durian Kimchi yang merupakan memang influencer kat social media ni. Marketing ke ikhlas? Oh, okay. Dia macam ni lah. Kalau daripada segi saya, seperti Datuk Rosyam, seperti Johan, apa ni semua, bila orang ni adalah seorang KOL kan, apa itu perkataan KOL? Key Opinion Leader. Maksudnya dia mempunyai pengaruh. Jadi Datuk Rosyam ni seorang yang mempunyai pengaruh. Betul. Orang-orang yang kami pilih ni mempunyai pengaruh. Jadi kalau orang tu dalam proses penghijrahan, saya tak tahulah, Datuk mungkin dah hijrah lama dah. Tapi ada juga banyak KOL yang lain yang ada dalam proses penghijrahan. Dia menonjolkan bahawa dia mengalami kesedaran, dia nak lebih mendekati, nak lebih memahami tentang Islam, nak ke umrah apa semua. Apa salahnya kita menggunakan pengaruh itu untuk mendekatkan orang lain kepada benda yang sama. Betul. Jadi kepada saya, marketing daripada segi marketing bila kita nak jalankan dakwah juga, kita kena bijak. Ada sesuatu ayat Quran yang mengatakan bahawa dakwah dengan kebijaksanaan. Okey, apa itu kebijaksanaan tu di dalam ayat Quran tu, maksud dia menggunakan perkataan hikmah. Hikmah tu apa maksud hikmah tu? Kan, kebijaksanaan tu. Saya bagi Atika satu contoh. Wali Songo dulu dia ke Indonesia, bila mereka berdakwah, dia menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah SAW kepada orang-orang Jawa.
Tapi macam mana dia sampaikan? Dia sampaikan melalui wayang kulit. Jadi ini adalah satu format dakwah juga. Tetapi sama juga kepada KL tu. Mungkin apabila dia menonjolkan bahawa dia dekat umrah, apa dia dapat di umrah tu, seperti apa Datuk Rosyam cakap tadi, ia semua bermula daripada niat dia. Kalau niat dia betul-betul ikhlas, dia betul-betul nak bagi lebih ramai orang pergi umrah, dia betul-betul nak tunjuk bahawa dekat umrah ni dia dapat kesedaran, dia nak lagi ramai orang boleh pergi, dan bukan niat dia untuk menunjuk bahawa aku mampu untuk umrah, aku mampu untuk buat semua benda, kau tak mampu, minta maaf. So dia akan dasar kepada niat dia. Tapi kalau dia menjalankan dakwah, niat dia adalah dakwah, insya-Allah. Tapi kita tak boleh buat apa tu, netizen memang kaki kecam dekat dalam Malaysia ni, dia akan macam-macam lah. Kan? Ini kita tak boleh buat apa. Semua orang boleh bersuara. Kalau dulu-dulu orang nak bersuara susah. Sekarang ni semua orang dah ada surat khabar sendiri. Betul. Semua dah ada. Semua orang dah jadi wartawan. Tapi itu kita tak boleh nak nafikan lah dia orang punya keterlibatan dia orang. Tapi kadang-kadang best juga baca komen orang tu. Yalah dia orang. Datuk baca komen lah tu. Saya tak baca komen. Saya tak baca komen. Orang kutuk saya ke apa benda, saya tak baca komen. Sebab saya berpegang kepada satu matlamat dalam kehidupan saya. Kalau saya baca komen, saya sakit hati, saya ni maknanya saya akan berdosa. Macam orang cakap dosa kering. Dosa Tapi kering. Datuk pernah ke suruh sakit hati? Saya tak baca komen. Memang tak baca langsung. Saya tak baca komen. Tak baca terus. Tak baca terus. Memang tak baca terus. Saya tak baca. Baik ke buruk saya tak baca. Saya tak baca komen. Jadi sebenarnya banyak orang tak sedar. Kadang-kadang social media ni boleh membawa kita kepada satu perkara yang tak elok. Ya, betul. Okey, Rasulullah SAW pernah berpesan bahawa akhir zaman itu adalah zaman fitnah. Maka ramai yang akan menjadi muflis di hari akhirat nanti. Memfitnah, mengaibkan orang, itu satu dosa yang besar. Betul. Jadi kena berhati-hati juga bila zaman social media ni. Kalau kita tak berhati-hati, kita akan menjerumuskan diri kita ke dalam kancah tu. Betul. Yang seperti yang Rasulullah SAW cakap tu. Sebab kalau dulu-dulu orang buat surat berantai, orang fitnah orang pakai surat. Tapi surat ni dia punya jangkauan dia pendek. Tak banyak. Tak banyak. public lah. Dia tak public. Dia pergi tapi tak jauh. Tapi social media ni dia akan pergi jauh satu dunia. Dan dia akan kekal sampai hari kiamat. Maknanya kalau orang tu mati, maknanya kalau dia akan buat dosa, itu yang dikatakan lah. wakaf dosa tu. Wakaf dosa. Wakaf dosa. Dosa yang berantai. Berantai lah. Dia tak habis-habis. Jadi bila apa kata Rasulullah tu, nanti muflis di hari akhirat, maksudnya ialah kalau benda tu tak betul, kalau benda tu betul pun tak boleh aibkan orang. Itu pegangan kita. Sebab apa dalam Islam tu akhlak tu nombor satu. Akhlak tu kena jaga. Jadi manusia tu kalau dia semayang siang malam pagi petang, kalau tak ada akhlak pun tak bagus juga. Betul. Kerana Islam tu akhlak di antara benda yang pertama yang dititik beratkan. Tak guna kalau kita semayang siang malam tapi kita mengumpat orang, menghina orang, mengaibkan orang. Satu peringatan yang bagus daripada Datuk Rosyam bahawa netizen ni juga kena berjaga-jaga. Kalau kita salah tulis komen tu, wakaf dosa tu, saya tak boleh bayangkan duduk kat dalam kubur tu kan. Sebab Setiap nanti hari orang membaca. Sebab apa nanti bila benda tu tak betul, orang yang kita fitnah tu, dia punya dosa pergi kat kita, pahala kita pergi kat dia. Kalau tak cukup, dosa dia pergi kat kita. Adakah apa amalan kita cukup? Kita nak berjumpa dengan Allah. Sebab jumpa dengan Allah ni kita kena macam kalau kata kita ada appointment, yang dipanggil appointment with Allah. Bila kita mati ni, kita sebenarnya hidup kita, aku uji engkau di atas muka bumi ni ujian. Yang kita rasakan hidup kita 60 tahun, sebenarnya usia kita 45 tahun, baru setengah jam lebih sikit saja waktu akhirat. Sebenarnya kita hidup atas muka bumi ni sekejap je. Tapi kita rasa lama. Tapi kita nak jumpa dengan seseorang. Contohnya kita nak jumpa dengan menteri. Kita nak jumpa, ada appointment. Kita kena siapkan kita punya proposal. Nak jumpa buta je buat apa? Tapi nak jumpa dengan Allah ni, kita kena siapkan. Kena siapkan kita punya solat, kita punya iman kita, semua zakat kita nak ni.
Jadi kan janganlah kita buat dahlah kita punya pahala ni tak banyak mana, lepas tu kita membazir. Itu yang saya cakap tadi, wakaf membazir. Mana apa yang kita kerja kebaikan jadi pembaziran. Itu yang saya masukkan. Saya bukan ustaz pun, tapi betul. Apa yang saya faham daripada ustaz cakap, saya cakap balik kan. Tapi kalau tak nak dengar, saya nak cakap macam mana? Saya pun siapa saya ingat lagi Muhammad Ali, peninju Muhammad Ali, bila orang petikaikan dia, kenapa engkau masuk Islam? Dia kata, aku masuk Islam itulah urusan aku. Kalau engkau nak jadi Kristian ke, kau nak jadi Hindu ke, nak jadi Buddha, itu urusan kau. Tapi aku memilih Islam. Sefaham aku, dia kata, sefaham aku dalam Islam, dia kata kalau duduk satu hari di atas di hari akhirat 1000 tahun dekat atas dunia. Maknanya kalau kita campak ke dalam api neraka, ibaratnya lama dia seperti kita mengutip sebutir pasir di Gurun Sahara. Gurun Sahara, kau kutip pasir tu bila nak habis? Sebutir pasir satu hari. Parah. Jadi maknanya takkan habis. Jadi maknanya semua orang nak masuk syurga. Betul. Saya sendiri nak masuk syurga. Tapi itu urusan saya dengan Allah. Jadi apa yang kita rangkumi, cakap pasal social media, kerja saya ialah mengingati, memperingatkan kepada semua orang yang mendengar kita. Saya bukan seorang penceramah agama, tidak, memperingati apa yang saya faham. Jadi itu kita terbabit balik dengan apa yang involvement saya dalam ikhlas.com. Ikhlas.com, macam mana kita cerita pada episod yang lepas, kita cuba nak bawa masyarakat Islam itu sendiri supaya mereka melihat dengan lebih jauh dengan apa platform yang kita bagi dalam ikhlas.com ni untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih dekat dengan agama kita, supaya kita dapat memudahkan urusan-urusan. Contoh saya bagi, kita ada satu plan dalam ikhlas.com. Orang selalu menganggap bahawa bulan Ramadan ni banyak orang bersedekah. Kita tengok orang bersedekah bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni bukan hanya untuk orang Islam, tapi bulan Ramadan ni untuk seisi alam. Kerana bulan Ramadan ni berkat dia seisi alam, orang bukan Islam pun akan dapat benefit dia. Contoh kalau katakan bulan Ramadan ni, bayangkan makanan yang dibeli, pakaian yang dibeli berapa banyak. Orang bukan Islam pun mendapat manfaat. Betul. Manfaat daripada bulan Ramadan. Ekonomi tu. Jadi kita kena melihat kepada situasi ni supaya kita pandang lebih jauh. Bagaimana dalam ikhlas.com ni kita cuba sedaya upaya kita menjadikan satu platform yang mesra kepada orang Islam, yang memberi manfaat kepada orang Islam, yang merasakan diri dia nak berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Salah satu je nak jumpa dengan Allah, solat kita, apa semua, sedekah kita, semua ada kat dalam tu. Kita punya korban ada, zakat kita ada, kan, kita nak infak ada. Ini benda-benda penting. Benda-benda penting yang boleh orang cakap menggugurkan dosa. Betul. Kan orang sedekah gugur dosa. Dalam Al-Quran firman Allah, kalau kita bersedekah, kita boleh panjang umur, boleh sihat. Betul. Ini satu rahsia yang orang tak tahu. Orang ingat makan ubat je boleh sihat. Ya. Betul. Kalau engkau ada duit pengatikah, kalau ikhlas, kalau kita ada duit banyak pun, engkau boleh ke bayar dengan Tuhan? Okey, aku jutawan. Hari ni jutawan lah. Bapak dia ada kapal terbang. Jutawan lah kan. Kita mana ada kapal terbang, aku kerja dengan dia. Alhamdulillah. Jadi maknanya boleh ke bapak dia atau dia sendiri pergi bawa duit 10 juta, 20 juta, cakap dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, ini duit 20 juta, tolong panjangkan umur aku. Tak boleh. Tapi apa yang kita buat dekat dalam ni, kita mengikut syariat tu. Betul. Maknanya bersedekah. Sebab tu dalam bulan Ramadan orang nak sedekah, 10 akhir Ramadan ni 10 akhir yang penting. Jadi kita ada satu benda yang kita buat, orang boleh menderma bersedekah pada bulan Ramadan setiap hari. Bagi RM10 kita akan aturkan RM1 dia pergi hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10. Dalam Islam tak ada pun cakap sedekah tu kena RM1,000. Betul. Yang penting berapa-berapa aje. Yang penting ikhlas. Betul. Okey, bercakap mengenai nasihat komersial ke nasihat syariah ni kan. Dia ada semua. Dia semua ikhlas. Bukan. Tapi komersial aku cakap apa yang aku cakap. Kau tengok dia gelak aku balik. Aku cakap apa yang aku tahu. Betul. Tapi untuk penasihat komersial ikhlas.com juga kena ada ilmu agama tu. Kalau tak ada macam mana kita punya rohani tu? Betul lah. Kita bukan komersial saja. No, semua orang saya saja je tak ikhlas. Semua orang sebenarnya Atika, orang kat luar sana semua orang ada ilmu agama. Betul. Semua orang. Tapi kita tu terapkan ke tak? Tak, bukan masalah terap tak terap. Semua orang ada ilmu agama. Nak buat dengan jujur, dengan ikhlas ke tidak?
Sebab dalam kehidupan kita senang saja, simple saja, 3 benda. Tanggungjawab, kejujuran, keikhlasan. Ini 3 pegang, insya-Allah selamat kita dunia akhirat. InsyaAllah. Ini 3 je. Apa lagi? Kau kaya. Dia kaya. Dia boleh makan satu hari, kalau kata dia lunch dia makan, aku tengok 1 pinggan enggak. Dia tak boleh makan sampai 10 pinggan sebab dia kaya. Tak ada. Sama je. Hidup kita sama. Jadi dia mungkin dia naik Mercedes, aku naik Myvi. Itu je. Tapi sampai sama. Kan? Sampai sama. Sampai sama. Nampak pun dia bawa ibarat. Myvi. Okay. Nampak pun dia bawa Myvi. Macam Dato' Rosyam sendiri berkata yang ikhlas.com memang kita ada sedekah kan. Tapi macam baru-baru ni kita ada dengar lah juga macam KOL, influencer yang memang dia membuka platform sedekah tapi ada sedikit yang dimasukkan ke dalam poketnya. Bagaimana pula dengan ikhlas.com? Kita bukan NGO kan. Jadi macam mana macam mana Ikhlas sendiri mendistributekan duit-duit yang disedekahkan tu? Okey, jadi untuk kes yang kita semua ada dengar tu lah kat luar sana tu kan. Wallahu alam, kita tak tahu exactly apa yang telah terjadi. Lepas tu ini semua dalam investigasi kan. Niat diorang pun kita tak tahu. So kita tak nak judge lah. Tetapi daripada segi sedekah ni, apa yang saya memahami sebagai satu orang yang cuba mendalami dalam aspek amanah menjaga sedekah ni, adalah ia semua akar dia adalah lebih kepada amanah. Dan juga apa itu inti dia ataupun definisi itu amanah tu. So Rasulullah SAW dia digelarkan sebagai Al-Amin. Al-Amin ni maksudnya dia, Amin ini berdatang kan, perkataan tu datang daripada amanah. Jadi amanah ni, Al-Amin ini the trustworthy. The trustworthy maksudnya orang yang boleh dipercayai. Pasal kenapa Rasulullah SAW digelar Al-Amin? Kerana bila beliau berniaga, semasa beliau pergi ke Syam siapa ni semua, dia berniaga dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran dan juga dengan penuh transparansi. Jadi dekat situ untuk kita, cara kami mengurus duit sedekah ni adalah dengan full transparancy. Kita memang very clear. First kali kalau orang tu sedekah RM1, RM1 juga akan disedekahkan balik kepada orang yang inginkan duit sedekah tu ataupun orang asnaf itu. Orang yang memerlukan. Saya explain ke Atikah sikit kenapa benda ni penting kerana saya tak tahu apa niat orang yang sedekah tu. Kalau dia dah niat RM1 tapi RM1 tu tak sampai dekat orang tu, siapa yang kena tanggung dosa tu? Saya kena tanggung. Pasal saya, katakanlah saya cakap saya ambil 15%. Katakanlah saya transparent pun. Saya cakap okay, 15% tu saya akan ambil untuk agihkan kepada ni ke apa ni semua. Management fee ke apa kan. Kita kena tengok dia tahu ke dia tak tahu. Yang kita yang ada management fee dia kenal pasti benda tu ke tidak. Kalau niat dia RM1 tu dia dengan tak kenal pasti, mungkin dia lupa baca. Dia lupa baca ke apa. Kalau niat dia RM1 tu kena sampai juga dekat orang tu. Tapi untuk kita, bila orang tu nak sedekah, katakanlah dia sedekah RM10, kita memang akan charge RM11. RM1 tu untuk FPX, credit card fee ke apalah. Dekat situ perbezaan kami dengan banyak platform sedekah yang lain. Kerana kita tak tahu apa niat orang tu. Dan saya cakap very strict. Kita ada banyak kempen dekat dalam kami punya platform. Kempen Palestin, kempen bagi makan kepada asnaf, kempen masjid, kempen anak yatim, kempen persatuan janda pula apa? Ibu tunggal. Ibu tunggal, sorry. Janda kau tahu tak apa janda? Janda ialah sama janda lah ni tunggal. Tak, dia banyak orang tak faham. Bila orang tu bercerai cakap janda. Aku potong sikit. Boleh. Okey. Saya pun nak faham ke? Okey. Kalau orang tu kematian suami, dia balu. Dia balu. Balu ada anak. Okey. Kalau dia bercerai hidup, dia panggil janda. Itu beza dia. Kalau cerai janda. Kalau cerai hidup, kalau suami janda. meninggal balu. Kalau suami tinggal balu. Kalau kau tak boleh panggil dia janda juga. Kalau balulu? Balulu tu kuih baulu.
Jadi tapi bagus lah, ilmu yang baru untuk saya. Tak baru pun. Kau je tak tahu. Jadi Kesian kat perempuan lah. Maksud saya kesian kat perempuan. Betul. Dia kena label kan. Label dia je kena bila label. bercerai ya. Janda. Betul. Tak. Dia tu balu. Balu kan. Kan. Betul. kita balik dah habis balik pasal kepada janda situ. balu. Sambung tadi. Sambung tadi. Tadi macam bercakap cerita mengenai manajemen management fee tadi. Pengurusan sedekah. sedekah Dia tu. ambil duit apa semua. Betul, kita ada macam-macam jenis kempen sedekah. Palestin, masjid, ibu tunggal, kan, anak yatim. Betul dah. Apa ni semua. Jadi macam-macam jenis kempen kan. Kalau duit tu adalah khusus untuk kempen itu, kita tak boleh pakai duit ni untuk kempen yang lain. Pasal niat. Dia semua asas kepada niat. Amanah tu apa? So kalau dia telah amanahkan kita, cakap okey, kita amanahkan awak untuk A. A lah dia. You tak ada A minus, A plus, A minus plus A plus B. Tak ada. Dia tak ada urusan bab tu. Ini adalah apa yang kita harus praktiskan. Untuk sesiapa saja yang Harus. Harus. Lama sangat duduk England tu. Harus. Sebenarnya dalam hidup kita harus Okey Dah bela dia harus dapat je point. Pasal tu kita senang bekerja sama. Jadi apa tadi saya cakap pasal sesiapa yang mau menjalankan kempen sedekah ataupun nak kutip sedekah on behalf of orang lain, nak agihkan. Number one is amanah. So itu adalah core, dia punya akar umbi dia tu. Kepada kalau nak jalankan benda tu. Kalau benda itu tak ada, jangan kutip sedekah orang. Betul. Biar orang tu jalankan dengan sendiri. Dan sebenarnya memang ini tak baguslah untuk nak cakap, tapi kalau lebih baik dia adalah orang tu jalankan sedekah sendiri. Dia sedekah secara sembunyi. Dia sedekah secara ni. Kalau melakukan sedekah ni melalui ikhlas.com, dia secara sembunyi. Ataupun lebih baik kalau fizikal. Dia jumpa asnaf tu, dia bagi sendiri. Lagi best kalau asnaf tu tak sedar pun you yang bagi. Ya. Ini dia punya level lain daripada lain. Dia punya magic tu lain. Mungkin salah saya menggunakan perkataan magic, tetapi dia punya berkat tu lain. Berbeza sangat besar dia punya hikmah. Tapi dekat ikhlas.com ni, saya yakin bahawa insya-Allah kami akan meneruskan amanah tu. Dan kita ada separate account, dan kami juga adalah satu company yang bawah company yang public listed. Jadi kita diaudit dengan betul apa ni semua. Kita takut untuk nak buat macam-macam. Kerana benda ni di bawah pantauan Security Commission, bawah pantauan bursa dan lain-lain lagi kan. Jadi benda tu kita tak boleh main-main. Dan insya-Allah satu hari nanti mungkin kami akan jalankan ISO apa ni semua, untuk mungkin ada komiti yang eksternal yang akan datang duduk dalam board untuk lihatkan dengan baik lagi. Kita akan bagi lebih banyak confident, insya-Allah. InsyaAllah. Macam tahun lepas, puasa tahun lepas kan kita ada buat turun kepada memberikan turun pada infak. mana? Macam ikhlas.com lah. Kita turun pada, kita bagi sedekah, kita bagi beras kan. Dan Datuk Rosham sendiri pun pergi turun padang sama-sama dengan ikhlas sendiri kan. Jadi boleh tak Datuk ceritakan pengalaman Datuk, macam mana ikhlas.com contribute sedekah-sedekah ini? Ikhlas.com simple saja. Kita mencari mereka yang betul-betul memerlukan. Bukan kita main bagi pada siapa. Dan kita bukan bersedekah, hantarkan sedekah ni pada orang Islam saja tau. Kita juga membantu orang bukan Islam juga. Betul-betul kita pastikan mereka memerlukan, kita akan hantar. Jadi itu yang membuatkan satu benda event. Ikhlas sendiri pun turun padang, dan kita pergi naik boat pun kita pergi, masuk ke dalam pendalaman semua kita pergi. Betul. Dan ini helikopter satu pun benda ni. Saya serius. Betul. Satu perkara yang bukan semua orang boleh buat. Sampai ke ceruk pendalaman dibuat kerja macam ni kan. Tapi itu dikatakan tanggungjawab. Yang saya katakan tadi, tanggungjawab ikhlas.com ialah menyampaikan, maknanya kita akan sampaikan. Bukanlah helikopter saya, tapi kita kawan punya helikopter lah. Dia pun nak infak tak? Dia nak infak tak? Dia ada helikopter. So dia bagi kita masa COVID. Jadi ada beberapa tempat yang tak boleh sampai
untuk bagi barang, kita memang kena terbang pakai helikopter. Masya Allah. Dan benda tu memang kita bekerjasama dengan masa tu dengan askar kerana COVID kan. So kita kena ada surat apa semua. Nanti boleh tengoklah dekat video ni apa semua ada, mungkin boleh letak insert ke apa kan. Boleh nampak lah kat video-video ni sini lah. Ya. Okay, kita kembali balik KOL kan, Key Opinion Leader. Pada masa yang sama, Ikhlas.com juga bukannya bawa artis-artis mata-mata kan, tapi kita ada juga Ustaz Samsul Debat. Ya, betul. Kita ada juga Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia sendiri kan. Jadi Betul. jadi adakah ini sebabkan macam budak kecil sikit jadi macam wah, Dia okey, saya jawablah soalan tu kan. Saya jawablah. Bukan mudah satu syarikat yang baru untuk diberikan kepercayaan oleh nama-nama besar seperti Ustaz Somad. Ya, Ustaz Somad ni bertaraf international. Ya, betul. Seorang ulama yang begitu besar di Indonesia. Dan diberikan kepercayaan kepada kita. Ya. Jadi kalau katakan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Samsul Debat dan ramai KOL yang lain juga bekerjasama dengan Ikhlas.com, maknanya mereka secara tak langsung mengiktirafkan keterlibatan Ikhlas.com tu dalam mengerjakan amanah-amanah yang diberikan khasnya untuk tujuan umrah. Kalau tidak, mereka Ustaz Abdul Somad dia mesti ada dia punya management belakang dia. Betul. Mereka akan memeriksa siapakah Ikhlas.com. Jadi bila Ustaz Somad berani terbang dengan pihak kami, jadi maknanya secara tak langsung masyarakat Malaysia, khasnya orang Islam harus melihat bahawa kami menjalankan satu kerja yang boleh saya minta maaf saya cakap yang agak cemerlang di mata masyarakat. Jadi maka sebab itu mereka tadi memilih kita. Tadi Datuk cakap cemerlang? Cemerlang. Bukan yang cemerlang yang tadi. Brilliant. dan satu lagi bercakap pasal Ikhlas.com juga. Kita hanya bukan orang ingat kita bercakap Ikhlas.com hidup mesra cari Islam. Kita platform ni bukan hanya untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam juga boleh bersama dengan kami. Kami bukan nak suruh dia masuk Islam. Kalau dia nak masuk Islam, masuklah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi betul, kami bukan kata ini kehidupan mesra Islam. Bukan. Tapi kalau mereka nak travel dengan kami, kami menyediakan tempat yang betul, tempat yang cantik, yang selesa. Mereka juga boleh travel dengan kami. Bukannya bila mereka bersama dengan Ikhlas.com, kita paksa dia masuk Islam. Tan Sri Tony pun tak masuk Islam. Betul. Walaupun dia salah satu pemegang saham juga dalam tu daripada Asia kan. Jadi kita tak ada Tony Fernandez tiba-tiba masuk Islam, tak. Tapi sebenarnya gaya hidup Islam ni boleh digunakan oleh setiap masyarakat dunia ni sebenarnya. Betul. Mungkin dengan adanya macam ustaz-ustaz macam ni kan, boleh tak Ikhlas ceritakan macam mana sambutan daripada kalau kita tahu Ustaz Abdul Somad kan memang international kan. Betul. Macam mana dengan sambutan daripada jemaah-jemaah dari luar negara, dari Indonesia ke, dari Brunei ke, adakah kita nampak peningkatan drastik ke macam mana? Jadi daripada segi bekerjasama lah dengan ustaz-ustaz dan juga orang-orang ulama yang berpengaruh ni, definitely lah. Memang saya boleh kata yang bahawa memang seperti Datuk cakap, dia adalah satu pengiktirafan kepada market di luar sana untuk memahami bahawa yelah kita ni satu syarikat yang seperti Datuk cakap tadi lah, brilliant. Jadi bukanlah kita nak tepuk dada diri, tepuk dada kita dan juga bukan tepuk dada, mendabik dada. Mendabik dada, sorry. Saya simpulan bahasa Melayu ni saya kurang sikit. Tapi terima kasih. Orang Indian kan. Terima kasih penasihat bahasa. Penasihat bahasa. Bukan sahaja komersial tetapi bahasa juga. Banyak gaji aku ni. Banyak kena nasihat. Amin. Jadi definitely dia ada dia ada kebaikan yang besar lah dekat situ. Dan juga market juga resepsi dia lebih baik. Ya, betul. Jadi apa yang kami buat, kami mengalu-alukan sebenarnya bukan saja ustaz-ustaz yang pengaruhnya banyak, tetapi ustaz-ustaz yang juga yang yang starting out. Maksudnya yang mengajar di sekolah agama, yang mengajar ni apa semua untuk mengikut sekali. Kerana yalah, kami punya hala tuju tu adalah memang untuk nak memberikan lebih ramai orang memahami bahawa
umrah ni mudah dan umrah ni senang. Bukan saya ingat ada satu bukan peribahasa tetapi satu ustazah kalau saya tak silap daripada Indonesia, saya pun tak ingat nama beliau, tetapi dia cakap umrah ini bukan kita nak tunggu bila kita ada duit, tetapi kita bukan datang daripada segi untuk menjemput diri, tetapi kita dijemput oleh Allah. Masya-Allah. Jadi Allah akan membolehkan kita kalau kita betul-betul dijemput oleh Allah. Kadang-kadang alih-alih dapat free, kadang-kadang alih-alih tempat tu kosong. Lepas tu orang saja-saja cakap tak apa, tempat ni kosong, masuk. Macam-macam, ada macam-macam cerita dan macam-macam kisah yang saya pernah dengar bila kita dalam umrah ni, ada macam-macam. Dan insyaAllah nanti saya rasa kita akan buat juga beberapa episod yang lain tentang kisah-kisah umrah. Kisah-kisah umrah ni sangat interesting story-story dia. Macam-macam, orang hilang untuk 5 hari duduk dekat dalam masjid, tapi dia boleh hidup. Dia hidup atas air Zam-Zam. Ada kisah-kisah ni. Tak banyak cerita yang pernah keluar seperti ni, tapi nanti kita akan juga mungkin kita bagi Datuk hilang sekejap lah dekat Masjidil Haram Datuk. Tak, sebenarnya bukan kata ikhlas.com ni bukan hanya nak bawa mereka yang terkenal saja. Tapi kita bukan nak bawa KOL apa semua atau artis. Kita juga nak bawa TKM. Apa tu? Terkenal kalangan masyarakat. Masya Allah. TKM. Jadi mereka juga sebenarnya kena ingat TKM ni ada ustaz. Macam ustaz tu dalam kampung tu dia terkenal. Ataupun dalam daerah tu dia terkenal, tapi tak terkenal di kalangan masyarakat luar. Tapi di daerah tu dia TKM, terkenal kalangan masyarakat. Jadi dia pun ada boleh bawa dia punya jemaah juga pergi bersama dengan kami. Kalau dikatakan okey, dia jumpa dengan ikhlas.com, kami ada program sahabat. Dia boleh menjadi ketua kepada sahabat itu, membawa masyarakat di kawasan dia kerana dia TKM, terkenal kalangan masyarakat. Bunyi jadi, macam position politik TKM. TKM kan. Jadi maknanya timbalan ketua something jadi dia boleh bawa masyarakat keliling dia untuk bawa jemaah. Jadi maknanya dia menyalurkan dia punya pengetahuan kepada masyarakat dia. Masyarakat yang keliling dia untuk bawalah 20 orang, 30 orang. Kami menerima di ikhlas.com. Jadi maknanya kami bukan bawa artis saja, kami bukan bawa KOL, dan kita kami bawa TKM yang orang lain tak pernah pakai terms ni. TKM ni kita bawa. Macam mana TKM ni nak join sahabat ikhlas? Senang saja, telefon nombor ni. Telefon nombor ni, okey, TKM kita akan bawa. Betul. Tak ada masalah. Betul. Kami bawa support. 20-30 orang. TKM. Tak ada masalah. Jadi kesimpulannya ikhlas.com bukannya kita nak bawa KOL semata-mata. Tidak. Tak, sebenarnya kita bawa KOL tu kita nak tunjukkan kepada TKM ni. Nak tunjuk pada TKM yang diorang juga mampu membuat seperti yang ini. Kan? Jadi kita akan support. Saya dan sebagai ni penasihat komersial duta, saya akan support dia daripada belakang. Tak ada masalah. Dan sejujur-jujurnya Atika, actually kita tak approach tau. Dia macam happen naturally. Maksudnya macam Ustaz Syamsul Debat, Ustaz Abdul Samad, dan ada beberapa ustaz yang lain. Kita just build relationship je dengan diorang. Bila kita dah ada hubungan dengan diorang tu, dia berlaku dengan secara langsung. Macam saya cakap lah dengan Datuk Rosham, sama juga. Kita bergabung bahu dengan objektif kita yang utama tu. Which is memang dakwah ataupun ke arah itu. Jadi kalau kita punya hala tuju sama, hati kita sama, dia serasi, Allah akan susun macam mana pun kita akan bergabung in some manner. Hati saya dah memang dah serasi dengan Datuk. Alhamdulillah kita pun 4 bergabung. 4 perkara tak boleh elak dalam hidup kita. Tadi 3 kali 4 sekarang pula. Tak, 4 dah tak boleh elak. Yang tak boleh elak. Hidup, mati, rezeki, jodoh, pertemuan. Okey. Jadi banyak jodoh pertemuan dalam ikhlas.com ni, dia berlaku secara semula, secara organik. Macam ikhlas cerita tadi, dia berlaku secara organik dan mereka menerima. Ini yang kita kata jodoh pertemuan ketentuan Tuhan. Maknanya kita menganggap bahawa ini semua urusan Allah SWT. Bagi satu syarikat punya wawasan yang begitu besar, ikhlas.com, tapi kami masih baru, tetapi alhamdulillah kami boleh dikatakan dah sampai setaraf dengan travel agent yang lain. Kelebihan kami untuk penonton semua tahu bahawa kami menjamin semua jemaah yang terbang dengan kami tak sidai. InsyaAllah. Dan kami jamin
Kalau sidai, kami akan bayar 150% kalau kami sidai mereka. Kerana apa? Inilah satu-satu syarikat travel dalam dunia yang buat umrah yang ada kapal terbang. Betul. InsyaAllah. Satu-satunya. Tapi sebab kapal terbang tu semua dia punya. Jadi, bukan aku punya. Jadi untuk anda semua yang nak pergi umrah bersama kami, anda boleh mendaftarkan diri anda di www.ikhlas.com dan insyaAllah kita akan terbang tanpa sidai. Jangan lupa untuk download aplikasi kami di telefon pintar anda. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Assalamualaikum.